Cuba tengok binatang ni, gerak dia, perlahan sangat-sangat, macam tak ada energi langsung. Nampak macam dia ni malas gila, kan? Kadang-kadang kita rasa nak je pergi tolong dia gerak cepat sikit. Tapi, jangan terkejut, di sebalik setiap pergerakan yang sangat-sangat perlahan ni, ada satu rahsia besar yang saintis pun kagum. Rahsia yang buat dia terus hidup berjuta tahun. Bersedia untuk ubah fikiran anda tentang haiwan ni? Ia bukan malas, ia genius, betul-betul menakjubkan. Bukan setakat gerak slow, tapi perasan tak bulu dia tu ada warna hijau kehijauan. Bukan kotor tau, itu adalah alga. Ya, betul-betul alga tumbuh atas badan dia. Macam kebun mini bergerak. Tapi kenapa? Ini bukan kebetulan. Alga inilah yang jadi baju penyamaran paling efektif untuk dia dalam hutan tebal. Bayangkan, dia blend in dengan daun-daun dan dahan pokok. Susah nak nampak. Buat pemangsa dia macam helang atau jaguar, nampak macam pokok je. Bukan makanan. Jadi, kelambatan dia campur dengan taman alga atas badan adalah strategi hidup yang sempurna. Gerak perlahan bermakna kurang tenaga digunakan dan kurang perhatian dari pemangsa. Dengan cara ni, dia boleh jimat tenaga dan bersembunyi dengan jayanya. Si lambat ni sebenarnya bukan bodoh atau malas, tapi dia adalah pakar kelangsungan hidup. Dia ajar kita, kadang-kadang, cara paling berkesan untuk berjaya adalah dengan jadi lain daripada yang lain. Betul-betul inspirasi.